Akhlak mulia Allah suka, akhlak mulia Rasulullah suka, akhlak mulia ibu bapa suka, akhlak mulia semua orang suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya sihat. Diharapkan kawan-kawan sihat hendaknya. Kawan-kawan nak tahu tak, saya ada idola. Kawan-kawan tahu tak siapa idola saya? Idola saya ialah Muhammad bin Abdullah. Kawan-kawan kenal tak siapa Muhammad bin Abdullah? Ya, Muhammad bin Abdullah tu Nabi kita lah. Nak tahu tak kenapa saya mengidolakan Nabi Muhammad SAW? Firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa innaka la'ala hulukin azim. Dan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Akhlak Nabi sangat mulia, tinggi pekerti, santun bahasa, berbuat baik tak kira siapa, sedia maafkan salah sengketa. Kawan-kawan, Rasulullah adalah contoh terbaik bagi seluruh manusia. Akhlaknya terpuji itu diakui oleh semua manusia, termasuklah orang yang berbenci baginda. Kawan-kawan nak tahu tak kisah Rasulullah membantu seorang wanita tua? Berjalan Nabi di celah kota, berjumpa dengan wanita tua. Dihampiri baginda, dihulurkan bantuan segera. Wanita tua berbicara nista. Katanya, Muhammad tak boleh dipercaya. Namun baginda tersenyum saja. Tiada balas, tiada kata. Di hujung jalan, kebenaran terbuka. Siapa kamu wahai anak muda? Aku Muhammad, jawabnya mesra. Hati yang dahulunya keras bertukar percaya. Subhanallah, indah sungguh akhlak Nabi. Sungguh tinggi kesabaran baginda. Disebabkan kesabaran baginda, wanita tua tersebut akhirnya memeluk agama Islam. Cuba kalau kita, kawan-kawan di sekolah ejek pun, kita rasa nak naik tangan. Jomlah kita sama-sama berusaha mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW. Besar ganjarannya kawan-kawan. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Seperti seorang pelajar tingkatan 2 yang bernama Muhammad Asri Rosli, beliau telah meneladani akhlak mulia Rasulullah. Pada bulan Oktober yang lalu telah tersebar kisah keberanian beliau yang sanggup memperturakannya yang terkena rejatan elektrik. Walaupun tindakannya tersebut berbahaya, namun itu tidak menghalang beliau dari membantu rakannya yang sedang di dalam kesusahan. Beliau kemudian dianugerahkan pingat Hang Tuah sempena keberanian beliau pada Hari Kanak-Kanak 2024. Demikianlah, jika kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai ikutan dan contoh teladan yang baik, bukannya mengidolakan artis-artis atau influencer yang tidak tentu akhlaknya. Kita pun
jadi terikut dengan perbuatan yang tidak baik. Na'udzubillah min zalik. Cuba lihat diri kita ni kawan-kawan. Nak solat pun rasa malas. Nak baca Al-Quran pun rasa menyusahkan. Nak berselawat, apatah lagi. Berat je rasa mulut tu. Adakah kita benar-benar mencontohi akhlak Rasulullah sebagai idola kita? Rasa rindu semakin menghambat. Cinta Rasul semakin erat. Jadikan Muhammad idola terhebat agar selamat dunia akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.